Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Kami terima kasih kepada pegawai daripada Unit Pendidikan Islam Pejabat Pendidikan Daerah Batang Padang, dan seterusnya juga kepada Unit Pendidikan Islam Pejabat Pendidikan Daerah Hilir Perak, dan seterusnya kepada Pekdis Cawangan Perak atas jemputan untuk saya melaksanakan satu perkongsian berkaitan dengan kajian tindakan dalam pendidikan, khususnya untuk ditujukan kepada guru-guru pendidikan Islam di seluruh negeri Perak. Okay, sebelum saya memulakan berkaitan dengan bagaimana kita nak melaksanakan kajian tindakan, mungkin saya kena memperkenalkan diri saya dulu. Saya ialah Dr. Muhammad Syaubari bin Osman, merupakan pensyarah kanan di Jabatan Pengajian Pendidikan Fakulti Pembangunan Manusia UPSI di Tanjung Balin, Perak. Okay, dalam proses kita nak membangunkan kajian tindakan ni, beberapa perkara yang perlu untuk kita lihat dan kita perhatikan dan kita perhalusi. Okey, jadi dalam kalau kita lihat dalam sebelum saya meneruskan permulaan berkaitan dengan kajian pendidikan ni, saya nak berkongsi sedikit bagaimana pengalaman ataupun bidang yang saya telah lakukan sebelum saya berada pada hari ini, iaitu saya adalah daripada bidang pendidikan Islam, dan khususnya berkaitan dengan kurikulum, dan terlibatlah sebagai sebahagian daripada panel untuk kajian tindakan di bahagian pendidikan Islam pada tahun 2022 dan 2023. Okey, jadi untuk seterusnya berkaitan dengan kajian tindakan ni, sebenarnya dari segi keseluruhan kajian tindakan ni adalah satu proses untuk kita melakukan penambahbaikan dan proses untuk kita menyiasat secara inquiry. Kalau kita lihat dalam metodologi penyelidikan, kajian secara jenis-jenis kajian adalah salah satu daripada jenis-jenis kajian itu adalah kajian tindakan. Kalau kajian penyelidikan ataupun kajian hubungan ataupun kajian empirikal itu khususnya untuk pegawai-pegawai penyelidik. Tapi ada satu part daripada kajian metodologi adalah kajian penyelidikan. Dan untuk khusus pada tengah hari ini ataupun pada petang ni adalah kita nak fokus kepada kajian tindakan yang sememangnya perlu untuk dilaksanakan oleh guru-guru, keseluruhan guru-guru, termasuklah guru pendidikan Islam. Dan kajian pendidikan ini telah bermula pada jangka masa yang cukup lama, dan dia adalah satu proses untuk kita fokus kepada siapa kita punya audiens dan siapa kita punya sampel, dan bagaimana kita nak menambah baik dari segi proses pengajaran. Dia fokus kepada menambah baik proses pengajaran yang dalam skop yang lebih kecil. Kalau kita lihat definisi yang diberikan oleh Lewins menyatakan kajian ini dilakukan secara terus untuk menyelesaikan sesuatu masalah sosial. Sosial dari segi maksudnya adalah elemen pendidikan. Dan kalau kita lihat keywords daripada definisi yang diberikan oleh Lewins ialah kajian secara terus. Maksudnya kita akan biasanya pengkaji untuk kajian tindakan ni akan berada di dalam lapangan. Contoh macam ustaz dengan ustazah semualah, guru-guru GPI yang sememangnya berada dengan terus di lapangan. Dia kalau penyelidik yang memang berada di luar daripada sekolah, contohnya mungkin pegawai penyelidik ataupun pensyarah di luar daripada sekolah, dia tidak boleh didefinisikan kajian tindakan. Dia lebih kepada definisi kajian penyelidikan, sebab dia terpaksa melalui dia tidak boleh lakukan secara terus sebab dia ada guru-guru yang akan membantu. Jadi sekarang ni kajian yang dilaksanakan oleh guru-guru adalah kajian secara terus, iaitu kita berhadapan dengan murid, ataupun kita nak melakukan bersama dengan guru, ataupun kita nak melakukan bersama dengan pentadbir, ataupun kita nak melakukan bersama dengan staf-staf pentadbiran. Itu fokus kajian tindakan ni. Dia hanya berlaku di sekolah sebab kajian penyelidikan, kajian tindakan pendidikan.
Dan kalau kita lihat Edwards, dia menyatakan untuk memperbaiki amalan. Jadi macam saya biasa untuk perkongsian berkaitan dengan kajian tindakan ni, keseluruhan kajian tindakan ni adalah untuk menambah baik amalan pengajaran. Dan bagi saya, setiap guru dia akan lakukan penambahbaikan itu akan berlaku secara berterusan. Mana mungkin guru dia nak melihat anak murid dia tidak menguasai sesuatu topik, sesuatu fokus, sesuatu subtopik daripada tajuk-tajuk yang telah ditetapkan oleh pihak KPM. Maksudnya dia mesti menambah baik kepada apa yang dia sampaikan ataupun dia dilaksanakanlah pada masa tersebut. Itu dari segi definisi ataupun konsep khususlah berkaitan dengan kajian tindakan ini. Dan kalau kita lihat definisi yang diberikan oleh maksudnya pakar-pakar dalam bidang kajian tindakan ni, dia menyatakan dia berlaku dalam yang saya wordkannya dalam bentuk merah tu adalah persekitaran sekolah. Maksudnya dia melibatkan sekolah. Dan yang keduanya adalah untuk memperbaiki kualiti amalan pengajaran ataupun amalan masing-masing. Dan setengah daripada pandangan menyatakan boleh untuk kita buat kajian tindakan ni kalau contoh dari segi disiplin. Mungkin ada setengah pandangan seperti tokoh kajian tindakan lain, mungkin dia kata lebih berbentuk PDP, pengajaran dan pembelajaran. Tapi ada juga yang boleh menyatakan dia kalau kita nak perbaiki dari segi disiplin pelajar ataupun dari segi co-curriculum ataupun nak memperbaiki dari segi hubungan sosial, itu juga boleh dikira sebagai sebahagian daripada kajian tindakan sebab dia nak memperbaiki kualiti amalan masing-masing. Okey. Dan kalau kita lihat proses kajian tindakan ini adalah berbentuk refleksi kendiri, dan dia adalah sesuatu yang sesuai untuk dilaksanakan oleh guru tersebut. Contoh kalau yang tak berapa boleh, maksudnya kajian tindakan itu buat di satu negeri, itu bukan kajian tindakan sebab dia melibatkan ramai guru, melibatkan ramai sampel. Dia mesti bersifat sampel tu berlaku di sekolah dan dia boleh dilaksanakan dalam persekitaran sekolah, dan dia adalah bersifat inquiry, maksudnya refleksi daripada proses pengajaran yang sebelum ni. Apakah kita nak tambah baik dari segi proses pengajaran ni berdasarkan pemerhatian dan ujian yang kita laksanakan. Contoh kalau kita dalam bidang pendidikan Islam, mungkin kita lihat dari segi satu topik ibadah, mungkin daripada 30 orang pelajar, mungkin hanya 5 orang je, hanya 20% saja menguasai. 80% lagi mungkin dalam keadaan sederhana dan tidak menguasai. Jadi mungkin kita akan melaksanakan satu kaedah untuk menambah baik yang 80% tu supaya menguasai tajuk tersebut. Itu tajuk dalam bidang yang lebih besar. Tapi kalau tajuk yang lebih kecil pun dikira sebagai kajian tindakan. Maksudnya tajuk contohnya ibadah. Bawah ibadah tu ada lagi berbagai-bagai tajuk topik. Di bawah topik itu ada berbagai-bagai lagi topik yang kecil. Itu juga boleh dilakukan kajian tindakan dengan syarat dia adalah untuk menambah baik dari segi proses pengajaran dan proses amalan. Dan yang penting untuk semua kepada guru-guru, kita mesti berasaskan kepada masalah. Masalah itu mesti berbentuk empirikal, mestilah berbentuk sememangnya masalah. Kita dalam kajian ni kita tak boleh membuat sesuatu kajian berdasarkan andaian semata-mata. Contoh kalau kita kata tadi masalah kefahaman murid berkaitan dengan satu topik ibadah, kita tak ada data ataupun kita tidak ada masalah tersebut, jadi kita tidak boleh dikira sebagai untuk melaksanakan kajian tindakan. Datangkan dengan bukti. Contoh mungkin kita ada data ataupun data PBS ataupun data ujian swasta ke, ataupun ujian yang kita lakukan ataupun berdasarkan pemerhatian kita dan beberapa daripada ustaz dan ustazah lain ataupun daripada guru-guru lain, ada bukti empirikal yang menunjukkan memang berlaku masalah dalam topik tersebut, maka kita boleh continue untuk melakukan kajian. Tapi kalau kita hanya berdasarkan andaian kita semata-mata, contoh kalau kita rasa kita je tapi kita tak ada satu data yang menunjukkan memang ada masalah, itu tidak boleh kita lakukan kajian tindakan. Okey.
Okay, kalau seterusnya kepentingan saya ada juga saya selitkan tadi bahawa kita untuk menambah baik amalan, mengaplikasi amalan terbaik. Sebab pentingnya untuk kita membukukan kajian tindakan ni sebab kita nak berkongsi dengan rakan-rakan lain yang berada di persekitaran kita ataupun rakan-rakan daripada guru pendidikan Islam juga. Mungkin situasi yang berlaku di Bido kita juga boleh apply di Tapah ataupun daripada Teluk Intan boleh juga kita applykan di Bido supaya perkongsian itu dapat kita kongsi secara bersama. Walaupun dari segi teorinya suasana di persekitaran di Tapah dengan di Bido mungkin berlainan. Maksudnya dari segi tahap keupayaan murid, tahap pelibatan murid itu semua berlainan, tapi kita boleh cuba dan boleh apply untuk kita laksanakan supaya akhirnya yalah, kalau mungkin di tempat yang lain tu dia boleh bukan meniru, lebih untuk berkongsi dan dia boleh melakukan seperti mana kejayaan yang telah dilaksanakan di tempat yang bermulanya kajian tindakan tersebut berlaku. Okay, itu seterusnya untuk meningkatkan kefahaman terhadap amalan oleh pengamal. Pengamal ni kita sendirilah, kita yang buat kajian tindakan tu, kita ada satu keupayaan untuk memperbaiki, untuk menambah baik dan untuk yang pentingnya untuk murid-murid kita faham apa sebenarnya yang dia perlu dapat daripada kajian yang kita buat tu. Kajian kita buat itu kita akan menghasilkan satu inovasi, satu intervensi, satu kaedah. Itu akan output daripada kajian tindakan. Dan kalau kita lihat kajian tindakan ini adalah kalau lihat lagi versus dengan kajian konvensional, nanti saya akan tunjukkan bagaimana proses kajian tindakan ini berlaku dan step by step lah, proses mengikut step by step supaya kita faham. Sebenarnya guru-guru dah melakukan kajian tindakan ini sepanjang hari sebenarnya, cuma kita tidak mendokumenkan lah. Mungkin kita dokumenkan setahun sekali, kita pilih yang terbaik. Tapi sememangnya guru-guru ni akan melaksanakan ataupun cikgu-cikgu akan melaksanakan ni sepanjang setiap hari. Sebab mana mungkin guru-guru nak lihat anak muridnya berada dalam keadaan kekurangan, tidak tahu, tidak menguasai. Dia mesti akan berusaha. Paling kurang pun dia mesti akan melakukan kaedah nyanyian ataupun dia akan menambahkan dari segi latihan, menambahkan dari segi penyampaian ayat, penyampaian kata-kata. Itu juga dikira. Kadang-kadang kita lihat kajian tindakan ini hanya boleh bersifat produk atau kena buat bangunkan modul, bangunkan apps, bangunkan inovasi, kena buat kotak menyanyilah, kotak beracun lah, macam buku lah. Kalau kita dalam bentuk percakapan ataupun dalam bentuk nyanyian ataupun dalam bentuk perkataan ataupun dalam bentuk pergerakan, itu juga boleh dikira sebagai kajian tindakan. Sebab ada yang pernah saya bimbing, iaitu kajian tindakan dia hanya dalam bentuk pergerakan badan sahaja. Dia tidak ada satu alat ataupun satu bahan, maka dia punya intervensi dia melakukan kaedah pergerakan tangan dan pergerakan kepala, muka, mimik muka. Itu juga dikira sebagai sebahagian kaedah untuk kita buat kajian tindakan. Tapi kebiasaan kajian tindakan ini guru-guru akan buat dalam bentuk bahan. Contohnya wuduk. Dia nak meningkatkan amalan supaya murid-murid yang tidak menguasai wuduk, dia mungkin dia buat satu produk ataupun satu video tayangan ataupun satu apps atau satu inovasi kan. Itu pun juga boleh dikira sebagai kajian tindakan. Kalau kita lihat ini kajian tindakan, itu satu yang kalau sesiapa sini yang memang dah biasa ataupun memang dah ada peringkat postgraduate ataupun peringkat pasca, mungkin dia dah belajar persempelan tu macam mana. Cuma saya nak fokus untuk yang kajian tindakan. Kajian tindakan ini adalah guru pelajar itu adalah peserta kajian. Dan dia tidak perlu memerlukan jumlah yang begitu ramai. Mungkin dalam satu kelas kita sahaja, tak perlulah sampai satu sekolah. Itu mungkin membebankan kita punya guru untuk melakukan kajian tindakan. Kita hanya boleh fokus dalam kelas kita, ataupun kita nak skop lagi kelas kita tu, mungkin kita nak ambil murid-murid yang lemah sahaja. Daripada 30 orang, mungkin 5 orang ni memang
tidak menguasai Iqra'. Kita nak fokus apakah kaedah kajian yang kita nak buat untuk supaya kita ada satu intervensi, satu untuk dia menguasai daripada Iqra' 1 kepada Iqra' 2. Itu kita boleh lakukan dalam kita punya kajian, dan yang terlibatnya adalah pelajar dan guru tersebut. Maksudnya orang guru yang buat penyelidikan itu adalah sebahagian daripada peserta kajian. Kalau lihat dalam konvensional, penyelidik itu adalah orang yang di luar kajian, dia hanya melakukan kajian dan sampel itu diambil daripada guru-guru. Itu. Dan kalau kita lihat kajian tindakan ini adalah kita mesti berasaskan kepada isu yang dikenal pasti. Maksudnya kita kena, macam saya nyatakan awal tadi, contoh kalau kita memang lihat murid-murid, contoh murid tahun 1 ataupun murid tahun 3 atau tahun 6 masih tidak boleh menguasai Iqra' 1 contoh. Jadi isu dia adalah dia tidak boleh menguasai pembacaan Iqra' 1, dan kita dah based on kepada data daripada mungkin daripada pihak sekolah ataupun daripada data JECOF menunjukkan ramai masih pelajar tidak menguasai, ataupun 5 orang masih berada di Iqra' 1. Contoh kita ada data bukti secara empirikal yang menunjukkan ini adalah satu isu yang perlu untuk dibuat kajian dan diselesaikan dan diberikan satu intervensi. Dan kajian untuk kajian tindakan ni kita boleh lakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif ni kajian adalah secara kita menggunakan peratus. Contoh kalau kita kata tadi 10 orang kita buat secara kekerapan lah, peratus ataupun min. Peratus contoh daripada data-data yang kita analisis, kita kena pecahkan lagi lah. Contoh tadi tidak menguasai dari segi kemahiran membaca Iqra'. Kita kena fokus apakah elemen-elemen yang dia tidak menguasai tersebut. Jadi kita nak lihat mungkin dia tidak menguasai dari segi pembacaan, mungkin dia tidak menguasainya dari segi kefahaman dia, ataupun dia tidak menguasai mungkin dari segi sikap dia. Jadi itu kita boleh analisis. Jadi kita boleh dapat 30% daripada pelajar ini memang tidak menguasai ini disebabkan dia tidak kurang membaca di rumah contoh, ataupun kurang sokongan daripada ibu bapa. Itu fokus untuk kita buat masalah kajian. Contohnya lagi 25% berpunca daripada pelajar ini tidak hadir ke sekolah. Itu isu ataupun masalah kajian. Jadi cara kita nak mengatasi masalah tersebut, kita akan buat satu intervensi. Kaedah mungkin kita perkenalkan macam-macam lah kaedah yang saya rasa guru-guru pendidikan Islam lebih inovatif, lebih kreatif dalam membangunkan produk, membangunkan kaedah. Contohlah saya bagi contoh ini, contoh mungkin saya mungkin contoh kita buat nyanyian. Kita buat nyanyian, kita rekodkan kita punya nyanyian, ataupun kita susun ayat tu mengikut mengikut pergerakan contoh, dan kita berikan kepada murid tersebut. Dan biasanya kita akan buat ujian pre-post. Pre-post maksudnya ujian awal dengan ujian selepas pasca kajian. Pre itu maksudnya kita bangunkan satu lagi kajian, ataupun dalam kajian tindakan ini dia tak boleh namakan pre-post. Kalau dalam kajian biasa mungkin dia boleh namakan pre-post. Yang dimasukkan oleh Lewin ataupun McTaggart. Jadi dua tokoh besar dalam kajian tindakan ni, mereka menamakan ujian 1 dan ujian 2. Ujian 1 tu biasanya ujian sebelum intervensi itu dilaksanakan, dan ujian 2 selepas dilaksanakan. Ujian 1 biasanya mereka kalau kita nak pakai yang modul mungkin daripada pihak KPM, JPN atau PPD yang dah tersediakan satu instrumen untuk menilai tahap penguasaan murid dalam pembacaan Iqra' contohnya, kita boleh bagi satu instrumen untuk mereka tanda, ataupun melalui ujian secara syafawi ke macam mana, ataupun kita bagi dia menjawab secara bertulis. Maka kita boleh bila kita dah bagi ujian secara 2 tu, kita tengok kita analisis menggunakan peratus, kekerapan ataupun min. Kekerapan ni mungkin tengok frekuensi dia.
jadi kita boleh tengok okey, mungkin ada daripada dapatan tu mungkin 10 orang memang tidak menguasai bacaan Iqra ni, mungkin disebabkan tadilah faktor tidak membaca di rumah, tidak membaca, tidak ada follow up daripada parents ataupun kekangan daripada guru. Macam-macam lah perkara-perkara yang kita boleh highlightkan dalam instrumen tersebut untuk kita tengok. Okey, lepas tu kita dah bangunkan satu intervensi, dan kita kena test mungkin dalam 3 bulan. Biasa yang saya syorkan kepada guru-guru pendidikan Islam macam di peringkat kementerian dulu, di peringkat BPI pun, dia kalau ikut Chemist and Met Targets, dia nyatakan 2 circle, 2 pusingan dalam kajian tindakan ni. Maksudnya kita pusing daripada, nanti dalam slide ni ada ditunjukkan circle ataupun pusingan sesuatu kajian itu dilaksanakan. Tapi mengikut Lewis boleh kita laksanakan pada 1 kali putaran sahaja, 1 kali kitaran sahaja. Tapi setengah seperti target dia minta kita supaya 2 kali, baru kita boleh nilai keberkesanan tu. Tapi kalau dicadangkan dia akan ambil masa yang lebih lama lah, mungkin 6 bulan. Maksudnya kita berikan intervensi tu selama 3 bulan. Tapi mungkin 3 bulan tu saya rasa masa yang cukup panjang juga. Boleh kita cutkan, mungkin kita boleh nak buat sebulan ataupun 2 bulan. Contohnya ustazah dengan ustaz ada sediakan satu intervensi bacaan modul untuk murid-murid ni menguasai dari segi Iqra. Kita bagi intervensi dalam tempoh 2 bulan ataupun 1 bulan ataupun 3 bulan. Jadi 3 bulan selepas daripada tu baru kita tengok balik dari segi dengan instrumen yang sama, kita beri balik kepada murid yang sama, ada tak peningkatan. Instrumen tu sama ada kita beri secara test ataupun kita tengok dari secara membual ataupun pemerhatian. Kita kadang-kadang kita jangan terikat sangat dengan kaedah kita terpaksa berikan secara membual ke tak. Kita juga boleh lahir dari segi pemerhatian ataupun dari segi kita nak tengok dari segi membual ataupun kita nak test dia. Itu boleh dikira sebagai kita punya ujian pasca selepas daripada dapat data. Okey, itu kuantitatif. Dan juga dia boleh jadi kualitatif. Kuantitatif mungkin jumlah yang ramai. Contoh kalau macam tadi saya kata 10 orang ataupun 15 orang ataupun 20 orang. Sebab kita rasa satu kelas tu 40 orang, hanya 5 orang dia menguasai Iqra. Yang lain tu 35 tu memang tak boleh kan. Dan macam-macam kelas tasmik lah, kelas camp literasi lah, macam camp untuk menguasai Iqra tak juga menguasai. Jadi kita perkenalkan satu kajian. Okey, jadi kita boleh gunakan kuantitatif. Kalau kita menggunakan kualitatif takut lebih lama. Dan kuantitatif ni lebih cepat lah untuk kita dapatkan hasil dapatan tu. Dan kalau kita lihat dari segi kualitatif, kita boleh, kalau contoh lagi satu, kalau kita hanya ada 5 orang, contoh mungkin satu subjek subjek SPM contohnya, kita lihat 5 orang ni memang tak boleh menguasai topik sirah. Jadi kita boleh menggunakan ujian secara kualitatif. Kualitatif kita mesti ikut kategori. Kalau kita temakan, kita nak tengok apa isu yang menyebabkan dia ada masalah, dan jadi kita nak mengatasinya, kita boleh menggunakan kaedah secara membual ataupun menggunakan kaedah pemerhatian. Maksudnya kita temu pelajar tersebutlah, kenapa dia tak menguasai topik, apakah kekangan yang dia menyebabkan dia tidak boleh menguasai topik tersebut, dan apakah kaedah yang nak dicadangkan. Dan kita juga membual bersama dengan ustaz dengan ustazah untuk mengetahui apa kaedah yang terbaik. Jadi mungkin dari situ kita akan dapat satu dapatan. Bila kita melakukan sesi membual, sesi pemerhatian dan sesi semakkan dokumen, kita akan dapat satu panduan apakah kaedah yang kita nak lakukan untuk kita menambah baik dari segi kefahaman murid-murid ini untuk menguasai topik sirah. Okey. Dan akhirnya selepas kita dah analisis data, kita dah dapat pemerhatian, kita akan tengok dari segi tema ataupun contoh murid satu mungkin dia cakap dia kurang menguasainya sebab dia tidak ada follow up ataupun latih tubi daripada guru-guru contoh, dan dia kata kekurangan dari segi bahan latihan. Jadi bila didapati masalah tersebut, maka guru-guru kata kita buat satu modul pembangunan topik-topik
sirah SPM contoh. Ini contoh yang saya beri, contohlah bagi yang mungkin Ustaz Ustazah ada idea lain untuk kita nak mengatasi masalah, contoh masalah subjek topik sirah. Jadi dia bagi satu kaedah dan semua mencadangkan, guru-guru 3 orang mencadangkan perkara yang sama dan murid pun dia mencadangkan perkara yang sama. Jadi kita boleh jadikan bahawa satu kaedah yang kita boleh gunakan adalah kaedah pembangunan modul untuk pelajar-pelajar menguasai sirah. Jadi kita itulah kajian tindakan, sebab kita nak menambah baik amalan pengajaran. Jadi bila kita dapat data, kita menunjukkan memang kalau diberikan modul tersebut, memang murid-murid ataupun pelajar-pelajar memang akan menguasai. Dan kita kena ingat, untuk kajian tindakan ni tak semestinya, saya pernah berpengalaman ada yang buat kajian tindakan ni dia rasa dia sepatutnya 5 orang tu, macam tadi saya nyatakan mengikrot, dia hanya 2 orang je. Ada Ustaz dengan Ustazah, ada yang 2 orang sahaja yang menguasai topik tersebut. Dia kata sebenarnya sampel saya 5. Doktor, kenapa adakah 2 orang ni adakah diterima untuk dikira sebagai kajian saya ini, kajian tindakan ini berkesan kan? Mengikut pandangan, kajian tindakan itu dikira sebagai berkesan walaupun kita daripada sampel kita 5, 2 orang je yang ada peningkatan daripada intervensi ataupun kaedah yang kita telah perkenalkan tu nak mengatasi. Itu juga dikira sebagai kajian tindakan. Ataupun 5-5 tu tak menguasai lagi bila kita dah beri intervensi secara 3 bulan, tapi dia ada peningkatan. Mungkin dia daripada tak kenal huruf hijaiyah, mungkin dia kenal huruf hijaiyah tapi dalam keadaan yang perlukan bantuan. Maksudnya kajian tindakan ni dia menambah baik, dia tambah baik daripada asal. Dia yang tak bolehnya, yang perlu untuk dilakukan semula ataupun dilakukan pendekatan lain, kalau dia sama antara pre dia ataupun sebelum bermula kajian dengan selepas kajian, level tu sama. Maksudnya dia tak boleh menguasai huruf abata tu, lepas pun daripada kajian tindakan tu pun masih tak menguasai abata tu. Itu dikira sebagai kajian itu perlu di-revise balik, mungkin ada intervensi lain yang perlu diperkenalkan. Tapi kalau sebelum kajian dia abata, tapi selepas kajian dia boleh membaca huruf hijaiyah, walaupun kita target dia boleh membaca Quran, tapi ialah dalam tempoh 3 bulan tu dia hanya boleh menguasai huruf hijaiyah. Itu juga dikira sebagai kajian tindakan. Mungkin kita hanya memerlukan tambahan masa sahaja, tapi dikira sebagai kita dah melakukan kajian tindakan yang tepat dan berkesan. Itu kita kena fahamlah. Sebab saya berhadapan dengan banyak yang buat kajian tindakan tu, dia nak betul-betul ikut daripada objektif awal tu. Walaupun objektif dia tulis 5 orang, tapi yang capainya baru 3 orang. Okey, tidak ada masalah kan. Itu dan untuk kajian tindakan ni, kalau baca daripada slide yang saya tunjukkan ini, guna bahasa yang biasa saja, dengan walaupun kita ada PhD ke, ada master ke, kita memang pakar bahasa ke, kita guna bahasa yang biasa. Kalau istilah dalam kajian penyelidikan, kajian peringkat pasca, dia membahasakan penyelidik. Kalau dalam kajian tindakan kita boleh bahasakan saya, tak ada masalah. Saya ayat-ayat yang mudah untuk difahami, sebab fokus kajian tindakan ini adalah untuk kita berkongsi kajian tindakan ini kepada rakan-rakan guru kita ataupun rakan-rakan yang berada satu lapangan dengan kita. Itu sebenarnya. Okey, tujuan kajian tindakan ini menyelesaikan masalah amalan harian, menyelidiki amalan-amalan yang ingin diperbaiki, membaiki tindakan, menilai hasil dan keberkesanan, bersifat telus, terbuka dan dipersetujui oleh warga sekolah. Okey, dia lebih kurang sama je sebenarnya apa yang saya nyatakan sebelum ni. Dan cuma yang pentingnya dia adalah diperakui oleh warga sekolah. Sebab saya ada pernah berhadapan dengan guru-guru yang dia nak buat kajian di sekolah yang lain. Maksudnya dia berada di sekolah satu, dia nak buat di sekolah B. Sekolah A dia nak buat di sekolah B. Maka bila dia nak buat di sekolah B, dia memerlukan kelulusan daripada pihak sekolah. Tapi biasa itu jarang-jarang berlaku lah. Biasanya kita akan buat di sekolah kita sendiri. Sebab kalau seperti kita mesti bersifat telus dan mesti dipersetujui oleh
semua warga sekolah. Sebab kalau ujian pre dan post itu sebenarnya dalam salah satu rangka kajian, dia ada satu yang dipanggil kuasai eksperimen. Maksudnya kuasai eksperimen, kita ada kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Kalau kumpulan sebab dia kadang-kadang dia akan mengganggu dari segi waktu sekolah. Contoh yang saya pernah berlaku, dia akan ada intervensi, dia mungkin dia adakan modul, jadi dia mungkin masa-masa tertentu dia akan ambil murid tersebut. Okey, murid tersebut untuk dia buat intervensi. Kadang-kadang dia tak boleh ikut waktu pendidikan Islam sahaja, dia terpaksa gunakan selepas waktu sekolah. Ini juga perkara yang perlu untuk kelulusan daripada ibu bapa, daripada pihak pentadbir sekolah. Jadi guru-guru yang buat kajian tindakan ni, kalau ada bangunkan modul, ada bangunkan intervensi ataupun bangunkan apa kaedah untuk membaik yang memerlukan untuk menggunakan pelajar ni pada waktu yang lain, maka dia perlu ada persetujuan daripada warga sekolah. Dan satu perkara yang kita perlu lihat, kajian tindakan ini tidak boleh kita perkenalkan diri. Kita kena tulis peserta A. Jangan tulis contoh nama dia Ahmad bin Abu, saya ambil contoh nama je. Dia tak boleh gunakan nama, dia gunakan peserta A, peserta B, peserta C, peserta D. Dan tempat pun tidak digalakkan untuk menulis, walaupun setengah tu dia tulis nama sekolah dia, ataupun lokasi dia. Tapi kalau boleh kita hiddenkan ataupun kita sembunyikan tempat dan lokasi. Tapi mengikut pandangan ataupun setengah pihak, dia boleh menamakan tempat dan lokasi, cuma diri itu jangan diperkenalkan, nama murid tersebut. Hanya penyelidik sahaja yang ada nama peserta tersebut. Maksudnya kita boleh namakan tempat atau sekolah, contohnya SK Bido ke lokasi dia kan. Diri itu kita sembunyikan, peserta A, peserta B dan peserta C ke macam mana. Okey. Memperbaiki kelemahan yang dikenal pasti. Okey, ini dia punya prinsip. Okey. Inilah kaedah penulisan je. Sebenarnya saya ada template penulisan kajian tindakan. Cuma saya rasa saya tak masuk kot dalam slide ni. Kalau ada nanti saya akan share bersama dengan unit pendidikan Islam PPD Batam Padang template untuk kajian tindakan ni. Maksudnya guru-guru hanya memasukkan kandungan sahaja. Template ini boleh digunakan untuk, sebenarnya kajian tindakan ni sampai ke peringkat antarabangsa, dan dia ada seminar dan kolokium di peringkat antarabangsa. Penulisan kajian tindakan ini guru-guru di seluruh dunia. Dan pernah berlaku kajian tindakan ini di-upgrade kepada tesis PhD. Saya ada satu rakan pensyarah yang kajian tesis PhD dia adalah daripada kajian tindakan. Nampak dia punya kehebatan ataupun keupayaan kajian tindakan ni boleh mengubah kepada kajian yang lebih besar kan. Jadi mungkin kita boleh ikut template tersebut untuk kita gunakan, dan kita boleh kembangkan lagi lah. Mungkin nanti di masa-masa hadapan kita ada berapa banyak kajian yang kita nak laksanakan, kita boleh ikut yang asalkan. Dan sebenarnya dalam kajian tindakan ni kita boleh lakukan mula peringkat awalnya kita nak tengok dari segi, macam saya nyatakan contoh tadi, kita nak tengok dari segi tahap pembacaan murid, ataupun lepas tahun depan kita nak tengok dari segi tahap kefahaman dia pula. Jadi boleh kita meneruskan kajian tindakan awal yang kita telah laksanakan untuk kita apply pada tahun kita nak tambah baik lagi apa yang telah kita kajian tindakan yang sebelum ni kita telah pernah buat, untuk kita tambah baik untuk next kajian kita yang akan datang. Boleh. Kalau setengah guru dia risau, dia kata buat kajian tindakan ni nanti bila tahun depan pula disuruh buat kajian tindakan, dia terpaksa buat tajuk yang lain pula. Tak semestinya. Boleh je kita tambah baik daripada yang awal yang telah pernah kita lakukan. Cuma mungkin awal tu dah settle berkaitan dengan mungkin pembacaan kefahaman murid dengan Iqra' 1. Mungkin untuk tahun depan kita nak fokus pula kepada Iqra' 2, boleh. Kita tambah baik je daripada kajian tindakan yang kita telah lakukan sebelum ni. Ataupun kita nak buat kajian baru. Mungkin tahun lepas kita tengok Al-Quran, tahun ni kita nak tengok pula berkaitan dengan Jawi. Dia tak ada
tak ada isu ataupun tak ada masalah, sebab dia punya keywords ataupun kata kunci dia adalah menambah baik amalan pengajaran. Okey, kalau kita lihat pertamanya untuk kajian tindakan ini, dia akan merefleks ataupun dikatakan refleksi. Kalau kita lihat template itu, dia ada satu pendahuluan, lepas tu dia ada refleksi. Okey, refleksi ni adalah kita nak kita reflect balik apa kelemahan ataupun apa masalah yang berlaku. Kalau lihat sini, masalah keperhatian, refleksi pengalaman, rujuk dokumen sokongan. Okey, dia kalau dalam siapa yang pernah belajar peringkat pasca ataupun postgraduate, dia akan nama dia ke pernyataan masalah. Okey, pernyataan masalah. Tapi kalau dalam kajian tindakan dinamakan refleksi. Kalau pernyataan masalah tu kita kena dapat daripada sumber literature, sumber dokumen, kena baca buku, kena baca jurnal. Tapi untuk kajian tindakan ni kita reflect kita sendiri. Kita sebagai guru, kita tengok apakah masalah macam saya nyatakan tadi, dan berdasarkan pengalaman. Kita rasa dah 2 tahun macam ni kan, murid-murid yang masuk memang sememangnya tidak menguasai, ataupun dah 6 bulan, dah macam-macam cara kita dah lakukan untuk kita nak mengatasi masalah ni pun tidak boleh menguasai. Jadi based on kepada pengalaman 3 bulan, kita rasa ada satu kaedah yang kita boleh gunakan untuk kita nak supaya mereka ini menguasai topik tersebut kan. Jadi boleh digunakan. Seterusnya kalau kita macam saya nyatakan tadi, kita akan rujuk dokumen sokongan. Maksudnya dokumen ini akan macam sebagai bukti yang menunjukkan memang pengalaman kita tu memang ada masalah murid tidak menguasai Iqra' 1. Okey, jadi kita ada dokumen sokongan, contohnya mungkin daripada rekod murid tersebut, rekod yang cikgu ustaz dan ustazah buat, mungkin rekod daripada pihak sekolah, mungkin rekod daripada pihak PPD, mungkin rekod daripada pihak artikel yang menunjukkan memang berdasarkan pengalaman kita murid ini tidak menguasai Iqra' tersebut. Maka kita boleh refleksi, mereflektkan diri kita. Dan akhirnya kita buat satu tinjauan awal, kita fokus tema masalah, objektif dan kumpulan sasaran. Jadi kita kena kita rasa tadi Iqra'. Jadi kalau Iqra' tu kita dah fokus apakah kaedah yang kita nak menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin kita rasa kita nak memperkenalkan satu modul untuk modul intervensi ataupun modul letter to be, contohlah modul letter to be untuk kita nak murid-murid ni menguasai Iqra' 1 contoh, ataupun tadi kalau sekolah menengah menguasai topik sirah, kita nak satu modul latihan yang yang progresif untuk mereka menguasai topik tersebut. Kita dah fokus apa sebab masalah tu contohnya tadi tidak boleh menguasai bacaan Iqra'. Faktor dia tidak menguasai itu banyak sebenarnya, mungkin dari sebab dia tahap keupayaan kognitif dia tidak berapa kuat, ataupun mungkin daripada sokongan ibu bapa dia tidak berlaku, ataupun mungkin daripada kehadirannya. Jadi kita nak fokus yang mana satu. Contohnya kalau kita nak fokus kepada masalah kehadiran dia, jadi itu fokus tema masalah kita kena pilih. Kalau kita nak cover semua, takut tak buat kajian kita tu. Kajian tindakan ni kita pilih satu sahaja. Daripada pernyataan masalah yang banyak tadi, kita fokus, mungkin kita rasa isu dia kita tak nak tengok dari segi PDP, kita nak fokus kepada dari segi tengok penyelesaian masalah kehadiran dia. Mungkin kita rasa dengan isu kehadiran dia boleh mengatasi pembacaan dia dalam Iqra' 1 contoh. Itu terpulang lah. Mungkin setengah sekolah dia tak tengok kepada masalah, dia tengok kepada PDP. Ada juga setengah sekolah dia tengok dari segi kehadiran, atau sekolah dia tengok dari segi sokongan ibu bapa. Maksudnya terpulang bagaimana guru-guru itu fokus kepada masalah tersebut kan. Dan kalau kita lihat objektif, dan kita kena tetapkan objektif lah. Objektif kita biasanya untuk kajian tindakan ni kita buat 2 objektif lah. Jangan terlampau banyak, sebab objektif ni adalah kalau dikira itu sebagai jantung kajian tindakan. Maksudnya apa matlamat daripada kajian tindakan yang kita nak laksanakan. Maksudnya contoh objektif pertama kita nak mengenal pasti dulu. Objektif yang kedua kita nak membangunkan satu modul intervensi untuk murid menguasai pembacaan Iqra'.
Okey, dan akhirnya kita akan lihat kumpulan sasaran kita. Siapa kumpulan sasaran kita? Macam tadi kita dah kenal pasti murid tahun 1, murid tingkatan 5. Kita kena tahulah. Dan dia tidak boleh melibatkan jumlah yang terlampau ramai. Mungkin kita lihat 5 orang sahaja ataupun 10 orang. Satu kelas tu mungkin tak lihat semua, mungkin kita hanya lihat 15 orang sahaja. Ataupun kata kita nak lihat satu kelas kita 20 orang, boleh kita tengok 20 orang itu. Sebab based on kepada data menunjukkan 20 orang ni memang tak menguasai topik sirah, topik yang ada dalam sirah. Jadi kita rasa 20 orang ni mesti kita handle dan kita atasinya. Ataupun kita rasa dalam 5 orang sahaja. 5 orang itulah fokus kita sebab kita nak tambah baik dari segi proses pengajaran dia. Dan kalau kita lihat proses satu, kita rancang cara mengumpul maklumat. Proses dua, kita buat tindakan dan aktiviti yang kita akan jalankan. Pertamanya kita kena kumpul maklumat lah. Itu kata proses untuk buat kajian tindakan ni, dia ambil masa lah sebab kita perlu dokumentasikan dia. Kalau Ustaz dengan Ustazah rasa contohnya kita kena ada satu data lah, ataupun ada satu bukti, ataupun ada satu contoh yang kita buat dalam bentuk table ataupun dalam satu infografi kan. Proses untuk kita bagaimana kita nak kita collection dia punya informasi tu daripada murid kita. Contoh kita kata 5 orang, kita dah kenal pasti 5 orang ni memang perlu untuk kita intervensinya, maka kita dah ada data. Okey, ujian akhir tahun lepas dan akhir ujian tahun ni dan akhir ujian yang akan datang. Fokuslah kita dah kumpul maklumat peserta A, ataupun kalau kita nama pun kita boleh, sebab nama itu kita hanya untuk simpanan kita boleh kita namakan Ahmad bin Abu ataupun Aminah bin Ahmad, contoh peserta 1, peserta 2, peserta 3, peserta 4, peserta 5. Kita dah ada rekod dia daripada tahun lepas lagi. Okey, itu cara kita mengumpul maklumat. Lepas tu kita buat tindakan, aktiviti yang kita akan jalan. Kita kena rancang apakah tindakan dan aktiviti. Tindakan aktiviti ni masuklah dalam modul kita tadi tu. Mungkin kita kata 3 bulan yang macam saya nyatakan tu, 3 bulan. Okey, minggu pertama kita akan berikan modul yang modul 1 ataupun topik 1 untuk kita nak mereka menguasai mungkin bacaan awal huruf hijaiyah. Okey, lepas tu mereka akan kepada modul 2 contoh. Dan akhir pada bulan yang ketiga modul 3. Kita dah kena dokumentasikan perkara tersebut. Sebenarnya tu yang saya nyatakan awal tadi, guru-guru ni sebenarnya dia dah ada kajian tindakan, cuma dia tak dokumen. Dia dalam minda dia tu, dalam perancangan dia tu, dia dah ada sebenarnya. Okey, biasanya bulan pertama dia nak buat apa, bulan kedua dia nak buat apa, bulan ketiga nak buat apa kan, ataupun minggu pertama dia nak buat apa, minggu kedua dia nak buat apa, minggu ketiga dia nak buat apa. Dia dah ada planning tu, dah ada, cuma dia tak tulis, dia tak dokumenkan dalam satu paper ataupun dalam satu kajian yang itu yang perlu buat dalam kajian tindakan lah. Itu yang kadang-kadang orang buat pilih hanya sekali, dia punya sepanjang tempoh pekerjaan tu mungkin sekali je dia buat kajian tindakan. Sebenarnya dia boleh berlaku sepanjang tahun pun boleh, sepanjang sepanjang masa pun boleh sebenarnya. Cuma isu dia nak dokumenkan lah. Dan kalau kita lihat dia boleh dokumenkan dalam bentuk dalam bentuk table, dalam bentuk rajah, dalam bentuk infografi, dalam bentuk carta, boleh, tak ada masalah. Dia apakah flowchart kalau dia nak tindakan aktiviti yang dia akan jalankan sepanjang dia nak mengatasi ataupun nak menambah baik dari segi amalan pengajaran dia. Dan proses yang keempat, dia perlu lakukan penilaian. Macam saya nyatakan tadi, dia perlu, bila dia ada masalah tersebut, dia perlu buat ujian pre dan post. Maksudnya ujian awalan ataupun ujian 1 dan ujian 2. Maksudnya dia mungkin dia berikan instrumen ataupun dia buat ujian secara syafawi ataupun ujian secara temu bual ataupun ujian secara test. Okey, selepas tu dia akan tengok dalam tempoh 3 bulan dia akan berikan intervensi based on kepada table ataupun jadual yang dia telah buat tu. Okey, dalam tempoh
3 bulan ni. Okey, dia follow. Minggu pertama dia nak buat apa, minggu 2 dia nak buat apa, minggu 3 nak buat apa, minggu 4 nak buat apa, minggu 5 nak buat apa, cara penilaian tersebut. Dan akhirnya setelah dia habis, dia akan tetapkan apa penilaian yang dia nak analisis daripada dapatan tersebut. Dan akhirnya dia akan pergi kepada analisis data, dan analisis data ni maksudnya tadilah dia menggunakan peratus, kekerapan ataupun means, kan. Dia ada data pre dan post, maka dia akan analisis menggunakan, kalau dia tak ada kemahiran dari segi penggunaan mean, dia boleh menggunakan peratus, pakai head telefon pun boleh, pakai calculator pun boleh. Dia boleh kira kekerapan, contohnya 15 daripada 20 orang menguasai, ataupun 3 daripada 20 menguasai topik 1, 4 daripada, maksudnya kita detailkan. Macam tadi kita buat table untuk proses 1, proses 2, proses 3. Mungkin minggu pertama kita memperkenalkan dulu, minggu kedua kita bagi kepada dia modul 1 yang hanya ada huruf hijaiyah daripada A sampai J, contoh. Minggu kedua mungkin kita berikan huruf H kepada Sya, contoh macam tu, kan. Dan kita kena analisis pun based on kepada proses tersebut. Kita jangan bagi analisis secara general, maksudnya dapatan menunjukkan 50% murid menguasai, habis kita punya kedapatan. Itu terlampau general. Kita kena ikut cara yang telah kita menilai tu, dan dia punya dapatan daripada penilaian yang kita buat tu. Maksudnya ikut balik apa yang telah kita planning tu, dan kita masukkan analisis yang telah kita dapat daripada kajian kita. Dan akhirnya kita akan buat refleksi daripada kajian yang telah kita lakukan. Maksudnya kita nak tambah baik apa yang kita dapat, apa yang kita perolehi, dan mungkin kita nak cadangkan kepada rakan-rakan lain. Contoh mungkin tadi kita daripada SPM, kita nak tambah baik amalan sirah, kita boleh cadangkan. Mungkin di sekolah kita ni, di sekolah ustaz dan ustazah ni, kaedah yang digunakan ini adalah memberi kesan yang baik untuk proses peningkatan daripada topik-topik yang ada di dalam subjek sirah. Jadi kita rasa perkara tersebut juga boleh diamalkan ataupun dilaksanakan oleh rakan-rakan di sekolah lain. Dan topik-topik yang perlu diberikan perhatian, maksudnya kita kalau nak ajar topik ini, kita kena ikut flow ataupun kena ikut step by step. Kita ada flow chart kita tu. Okey, minggu pertama mungkin kita hanya berikan dulu kefahaman. Mungkin minggu kedua mungkin kita minta dia carikan tugasan ataupun cari maklumat awal berkaitan dengan tokoh-tokoh di dalam sirah ni. Dan minggu yang ketiga mungkin kita berikan kita bahan-bahan, maksudnya kita ulang kaji, latih tubi lagi. Dan mungkin minggu tiga dia perlu bentangkan. Itu kita punya cara, dan kita boleh reflect bahawa inilah kaedah yang boleh kita gunakan untuk menambah baik dari segi pemahaman pelajar-pelajar untuk topik-topik yang ada di dalam sirah, untuk memahami tokoh-tokoh yang ada di dalam subjek sirah untuk SPM. Dan benda ni memberi kesan. Markah pelajar, kalau kita analisis, mungkin sebelum daripada kita bagi intervensi ni, mungkin markah untuk topik sirah, topik tokoh-tokoh ni mungkin semua salah. Contoh daripada 5 soalan, 5 salah. Tapi bila kita perkenalkan satu modul yang baru ni, okey, dah betul 3 ataupun dah betul 4 daripada 5 orang yang sebelum ni semua jawab salah tentang sirah. Jadi bila kita perkenalkan modul ni, 5 orang tu memang betul-betul seorang boleh dapat 3/5, seorang 4/5, seorang 2/5, seorang 5/5, seorang 3/5. Maka itu menunjukkan bahawa kaedah yang kita gunakan itu telah memberi kesan yang baik, dan itulah menambah baik kepada kita punya amalan pengajaran kita, kan. Dan refleksi yang dilakukan selepas setiap aktiviti bagi mengenal pasti kekuatan dan kelemahan. Kita kena masukkan. Jadi dalam slide saya ni saya tak ada saya tunjukkan template. Mungkin selepas daripada ni saya akan share satu template ataupun satu bentuk penulisan yang dia buat, yang telah dilaksanakan oleh Ustaz dan Ustazah sendiri berkaitan dengan kajian tindakan ni, ataupun
Kalau saya tak boleh daripada guru-guru Islam, mungkin daripada student-student ataupun pelajar-pelajar saya, sebab saya memang ajar subjek kajian tindakan ni, dan biasanya memang ada ratusan kajian tindakan yang dibuat dan pelbagai-pelbagai kaedah yang telah diperkenalkan oleh guru-guru juga, dan juga oleh para pelajar lah. Ya, ada yang macam-macam. Saya lihat ada yang buat cara baikat, ada yang cara nyanyian, ada yang cara pergerakan, ada yang cara aktiviti. Jadi berbagai-bagai. Itu terpulang kepada ustaz dan ustazah, bagaimana kita nak atas kekreatifan, atas pengalaman kita, atas dasar pengetahuan kita, atas dasar keinginan kita untuk mengatasi pelajar-pelajar yang ada masalah, ataupun kita nak menambah baik amalan pengajaran kita, ataupun nak menambah baik amalan kita. Maksudnya macam saya nyatakan tadi lah, tak semestinya dari PDP, mungkin kita nak tambah baik dari segi amalan pelajar ini berkomunikasi contohnya. Sebab isu dia tidak menguasai topik tersebut disebabkan dia tidak menguasai dari segi komunikasi. Okey. Dan berdasarkan pemerhatian terhadap sikap dan tingkah laku murid semasa aktiviti dijalankan, dan digunakan sebagai panduan untuk menambah aktiviti yang seterusnya. Itu yang berlakulah. Mungkin aktiviti seterusnya mungkin daripada rakan-rakan kita, ataupun mungkin daripada kita, mungkin daripada masyarakat di sekeliling ini. Sebab sebenarnya banyaklah kajian tindakan yang dilakukan, memang ada impak, ada kesan, ada penambahbaikan yang diperolehi oleh guru-guru dan oleh para pelajar. Okey, ini proses analisis data dalam bentuk table, dalam bentuk rajah. Bagaimana ia dikatakan proses sistematik. Itu yang macam saya nyatakan awal lah, kita kajian tindakan ni dia bersifat sistematik. Sebenarnya kita ini circle pusingan yang kalau setengah daripada Stuart Lewis, dia kata kajian ini boleh untuk dikira sebagai satu kajian tindakan. Tapi setengah kemis Emmett Taggart dia menyatakan perlu kita dua kali pusingan. Maksudnya kita mesti kumpul data, memahami data, memilih data, aktiviti kajian, merumuskan data, menginterpretasi data, dan akhirnya aktiviti kajian susulan. Lepas tu kita kena patah balik mengumpul data. Jadi mungkin ambil masa lah. Tapi kalau kita just pertamanya kita collect data, lepas tu kita memahami data, memilih data. Dan sebelum saya teringat bahawa seorang student saya, kajian tindakannya, dia seorang guru, kajian tindakannya dapat dipublishkan ataupun dapat diterbitkan di jurnal-jurnal antarabangsa. Maksudnya jurnal yang berwasit, yang diterima oleh seluruh dunia. Maksudnya dibaca oleh hampir ratusan dan puluhan ribu orang. Pernah berlaku kepada seorang student saya. Kajian tindakan je, maksudnya dia diterima di peringkat antarabangsa. Itu satu benda, sebab di antarabangsa pun mereka menggunakan pendekatan yang sama. Mereka pun nak satu input ataupun kaedah untuk mengatasi sesuatu ataupun menambah baik amalan pengajaran. Jadi peringkat pertamanya mesti kita nak collect data dulu, lepas tu kita nak memahami data, dan seterusnya kita nak memilih data. Contoh macam saya katakan tadi lah, lebih kurang sama je. Kita collect data dulu, kita kena faham data kita, dan mana data yang tidak sesuaikan, dan akhirnya kita akan pergi kepada merumuskan data. Ini proses yang saya rasa ustaz dan ustazah memang ada keupayaan untuk melakukan. Sebab benda ni kita berada di sekolah, memang setiap hari kita berhadapan dengan pelajar, berhadapan dengan sekolah, berhadapan dengan guru-guru. Memang data tu tak susah untuk kita dapat. Rasa kalau kita kena buat kajian tindakan, kita clearkan apa masalah yang kita nak laksanakan, kita dah boleh dapat data, dan kita boleh kumpul data tersebut, dan kita boleh faham data, dan akhirnya kita boleh memilih data tersebut, dan akhirnya kita boleh merumuskan data. Jadi benda tu memang tak perlu nak keluar sekolah lah, tak perlu nak mohon macam-macam prosedur, sebab kita memang dah berada di sekolah. Sambil-sambil kita proses pengajaran tu berasaskan pemerhatian kita,
berasaskan kita punya test ataupun perbualan kita, berasaskan kita punya analisis dokumen ataupun semakkan dokumen, kita dah boleh dapat satu kajian tindakan. Itu macam saya nyatakan tadi, sebenarnya kajian tindakan kita ni kita boleh buat setiap hari sebenarnya. Dia bukan sekali, setiap hari pun boleh buat sebenarnya. Cuma mungkin kita ada kekangan dari segi kita nak buat susunan data tu lah, nak analisis data, nak masukkan data dalam table dia, nak beli data, itu ambil masalah. Kalau anda katalah bersama kita tu ada seorang lagi pegawai penyelidik ke ataupun seorang guru yang bersama dengan kita, saya rasa cikgu, ustaz dan ustazah boleh buat kajian tindakan ini setiap hari. Setiap hari boleh buat kajian tindakan, dan kajian tindakan ini boleh diperolehi banyak beribu-ribu, beratus-ratus. Tapi cuma kekangan kita lah. Tapi setahun sekali pun saya rasa dah boleh dikira sebagai satu kajian tindakan. Pertamanya kita kumpul data, kita kena faham data, sebenarnya kita nak menulis data, dan akhirnya kita merumuskan data, dan akhirnya kita buat interpretasi data. Ialah macam tadi satulah, kita kena faham dan kita mesti merumuskan data. Kita rumus, mungkin kita dapat dari segi data keseluruhan, dan macam tadi kita buat refleksi, kita cadang kita apa kebaikan, apa kekurangan, dan daripada situ kita nak cadangkan satu kajian susulan daripada apa yang telah kita lakukan ataupun aktiviti susulan yang boleh kita cadangkan kepada pihak sekolah ataupun diri kita sendiri kan. Mungkin kita bukan untuk kajian kita ni bukan untuk bukan untuk nak orang lain, kita nak kepuasan diri kita sendiri. Itu juga boleh dilakukan kajian tindakan, ataupun kita rasa benda ni kita nak kongsi bersama dengan pihak sekolah pun boleh kan, ataupun kita nak berkongsi dengan pihak PPD ataupun pihak JPM. Itu satu benda yang lebih baiklah, sebab bila kita lebih besar, kita punya perkongsian tu lebih ramai, rakan-rakan kita mendapat manfaat dan dapat hasil yang samalah, yang benda ni kita boleh apply. Macam saya nyatakan awal tadi, kalau benda tu kita buat di satu sekolah, mungkin kita boleh apply di sekolah yang lain. Mungkin situasi dan keadaan yang sama, cuma mungkin daripada murid yang berlainan. Tapi kita boleh apply ataupun kita boleh kongsi dengan rakan-rakan lain. Mungkin dia boleh gunakan kaedah metod yang sama yang macam kita gunakan. Mungkin ada sedikit pengubahsuaian. Jadi itu yang berlakulah. Sebab proses penambahbaik ni dia berlaku hampir sesaat, hampir berlaku 1 minit, hampir berlaku 1 jam. Dia tidak boleh terhenti. Lepas daripada kita pun nanti orang akan revise balik kita punya kajian tindakan. Dia nak tambah baik daripada amalan yang kita buat ni. Sebab kalau kita dokumenkan, benda ni akan dibaca oleh masyarakat, akan dibaca oleh komuniti, akan dibaca oleh pelajar, akan dibaca oleh guru-guru lain. Maka proses penambahbaikan ini berlaku secara berterusan, berlaku secara secara lebih lama dan lebih ramai, meluas orang yang akan dapat manfaat. Dan andai katalah guru-guru buat kajian tindakan ini untuk mohon guru cemerlang contohnya, ataupun nak mohon untuk kenaikan pangkat. Jadi bila kita dah biasa dengan kajian tindakan ni, bila kita ada di peringkat yang lebih tinggi, guru cemerlang ataupun di peringkat pentadbir, maka tidak ada masalah lah, sebab kita dah biasa membuat kajian tindakan ni. Hanya kita biasalah kalau mula-mula kita nak buat kajian tindakan ni, mungkin kita rasa macam susah, sukar, banyak perkara yang perlu diperhalusi. Tapi kalau kita dah biasa, kita mula tu ustaz. Tapi kalau kita dah buat sekali, memang saya rasa ustaz dan ustazah boleh buat sepanjang masa, boleh buat peringkat-peringkat yang lebih detail, lebih mendalam dari segi proses kajian tindakan. Okey, seterusnya kalau kita lihat refleksi kajian tindakan. Refleksi kajian tindakan selepas kajian mengimbas kembali, mengenal pasti kekuatan. Macam saya nyatakan awal tadi, kita nak mengimbas kembali kajian yang kita buat dan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan, seterusnya menilai impak kajian, seterusnya menjadi asas untuk cadangan kajian akan datang. Ini kaedah yang kita nak buatlah, supaya kita kenal pasti dari segi kekuatan dan kelemahan kajian kita, dan kita nak tengok apakah impak kajian ini.
Maksudnya dalam chapter ataupun dalam bab yang terakhir, kita kena penulisan kita mesti mereflect balik apa yang telah kita lalui pada peringkat permulaan dan apa yang kita dapat daripada selepas kita melakukan kajian dan apa dapatan yang kita telah perolehi. Tentunya kita boleh mengenal pasti kekuatan dan kelemahan. Kekuatan apa daripada contoh tadi kita, contoh yang ada di bawah tu lah modul kelam menjadi terang. Contoh ada macam-macam yang dinamakan. Kalau lihat kalau saya pernah hampir ratusan atau hampir ribuan kajian tindakan yang telah saya semak, macam-macam istilah nama. Kadang-kadang dia combinekan dua perkataan, combinekan tiga perkataan, aplija, litlika, macam-macam bunyinya kan. Tapi tak ada masalah, itu terpulang kepada kita. Dia cuma macam tadi, dia kalau lebih senang, bahasa yang digunakan tu mudah difahami lah, supaya dia jangan terlampau sampai berbelas abjad kan. Pernah saya tu ila tajawika, dia nak buat literasi Jawi, literasi Jawi untuk orang OKU. Dia combinekan literasi Jawi untuk orang Pekak. Dia combinekan literasi Jawi Kak. Jadi saya nak sebut pun susah. Jadi itu mungkin perlu kepada kita cuba gunakan bahasa yang lebih simple lah, lebih mudah. Tapi ini bukanlah satu masalah yang tak boleh. Cuma kalau kita boleh try guna yang lebih biasa, terpulang kepada kesesuaian dan mudah untuk orang ingat kan. Mungkin rakan-rakan saya rasa dalam guru-guru pendidikan Islam ni ramai sebenarnya yang dah boleh daripada yang kajian tindakan tu dia dah buat jadi inovasi. Lagi senang sekarang, banyak kajian-kajian inovasi yang pertandingan-pertandingan inovasi di peringkat negeri, di peringkat daerah, di peringkat sekolah, di peringkat kementerian, di peringkat antarabangsa. Saya tengok guru-guru ni memang pelbagai kreatif, khususnya guru-guru pendidikan Islam. Macam-macam kaedah ataupun dia buat untuk menyelesaikan ataupun untuk menambah baik dari segi proses amalan je lah. Amalan sama ada amalan pengajaran dia ataupun amalan sasiah murid, amalan kualiti hubungan guru dengan murid, ada macam-macam. Dan itu kekuatan kita lah. Dan pada masa yang sama dalam penulisan kita tu, kita kena tulis juga kelemahan kajian kita. Mungkin kajian kita ni perlu penambahbaikan. Mungkin kita rasa kita ada lagi perkara yang kita nak buat kajian pada masa depan. Sebabkan kekangan dari segi masa 3 bulan, yalah, takkan kita nak buat semua kajian. Kita adalah guru dan masalah kita terlibat dengan berbagai-bagai aktiviti di sekolah. Jadi kita rasa benda tu perlu untuk dilaksanakan, kelemahan kajian kita tu. Jadi kita nak cadangkan, mungkin kita yang akan buat pada masa akan datang, ataupun kita nak share kepada rakan-rakan kita yang lain untuk mereka juga boleh buat sambungan daripada kajian kita ni. Mungkin kita rasa tadi pembacaan Iqra tu, mungkin kita rasa kelemahan kajian kita ni, kita tak fokus kepada murid-murid yang memang ada masalah dari segi pembelajaran, slow learner contohnya. Jadi kita rasa kita tak boleh nak bantu. Mungkin kita rasa kawan rakan-rakan kita daripada guru-guru yang pendidikan Islam lain, khususnya yang berada di PPKI, mungkin dia boleh tengok untuk bantu juga murid-murid yang slow learner ni, masalah pembelajaran ni. Itu contohlah, maksudnya kelemahan daripada kajian kita. Jadi itu perkara yang perlu kita tulis dalam kita punya kajian tindakan. Dan kajian tindakan yang biasa saya nyatakan tak perlu panjang-panjang, dalam 12 muka surat, 2,500 patah perkataan hingga 3,000. Paling panjang pun lebih kurang 15 muka surat sahaja. Jangan terlampau panjang, terlampau melek-leret nanti, sebab kita tak berfokus. Kita terlampau biasa yang berlaku ni adalah guru-guru yang dia memang ada basic dari segi metodologi penyelidikan. Maksudnya memang dia dah belajar di peringkat master ataupun peringkat PhD, ataupun dia memang seorang yang selalu suka mengkaji. Biasa dia akan tulis secara panjang sebab dia dah terbiasa dengan kajian-kajian biasa. Jadi cadangan saya lebih kurang 12 ke 15 muka surat. Itu dah mencukupinya, ikut template yang macam saya akan share nanti templatenya. Dan
Situ follow je. Mungkin kita nak tambah mungkin dari segi table, ada setengah tu dia masukkan image rajah, dia screen, dia punya snap, dia punya gambar. Contoh dia buat kotak lah, dia buat produk lah, dia buat dalam bentuk apps lah. Dia dah buat dalam bentuk berbagai dia gunakan elemen AI dalam proses pengajaran dia, wall Padlet semua, Kahoot. Maksudnya dia dah situ dia screenshotkan, dia masukkan dalam bentuk image ataupun dia screenkan link tersebut. Tu yang tak ada masalah, boleh masuk je dalam kajian tindakan, dia tak ada isu berkaitan dengan kita nak masukkan gambar. Cuma kalau saya segi data tu, kalau yang gambar yang banyak-banyak tu, mungkin kita tengok gambar 20 gambar, mungkin kita ambil gambar yang betul-betul fokus lah, yang betul-betul berkaitan dengan gambar-gambar lain tu mungkin kita boleh masuk dalam lampiran. Tapi dulu kajian tindakan tak semestinya kita lampiran tu, maksudnya dia tidak ada, dia di sebalik 15 tu. Tapi saya pada cadangan saya pun, lampiran pun jangan terlampau banyak lah. Lampiran tu mungkin kita masuk kebenaran daripada pihak sekolah ke, kebenaran daripada pihak ibu bapa ke, tapi tak masuk pun tak apa, kita hanya just mention bahawa kita mendapat kebenaran daripada ni. Itu yang saya nyatakan tadi, dia kajian tindakan ni 12 ke 15 muka surat. Contohlah kalau kita nak buat lampiran, mungkin boleh dalam 5 muka surat, 20 muka surat. Tak perlu panjangkan. Sebab biasa orang nak melihat dari segi kesan dan output yang boleh dihasilkan, menjadi asas kepada cadangan kajian akan datang. Dan akhirnya kalau kita lihat cadangan penambahbaikan, kajian tindakan ini relevan dan sesuai untuk menyelesaikan masalah pengurusan sekolah kerana ia amat mudah dilaksanakan. Memang saya rasa guru-guru, macam saya nyatakan awal tadi, kalau guru-guru ada keupayaan untuk mendokumentasikan, saya rasa setiap hari orang boleh buat kajian tindakan ni. Guru-guru boleh, guru-guru GPI ke ataupun guru-guru biasa, memang dia boleh. Sebab kalau dia buat sekali, memang dia akan boleh buat 2-3 kali. Sebab saya ada pernah guru pendidikan Islam di BPI, memang saya pernah berpengalaman baca sampai 700 kajian tindakan. Dan ada yang dah buat sekali tu memang dia akan buat setiap tahun ataupun setiap 2-3 bulan sekali dia akan buat kajian tindakan. Sampai sekarang pun ada. Sebab mereka rasa seronok ataupun mudah dilaksanakan. Pertamanya mungkin nak masuk dari segi pertandingan ataupun memang dia nak masuk pertandingan inovasi. Jelas, maksudnya dia tak bolehlah kajian yang sama. Kalau dia dah buat kajian tu satu persidangan sahaja yang dia boleh join, persidangan yang akan datang tu dia kena buat kajian baru. Tapi dia mudah je lah sebab dia dah ada basic ataupun dia dah buat, dia cuma hanya adjust ataupun edit balik kajian yang dia telah buat tu. Mungkin dia nak tambah baik dari segi analisis data, refleksi dapatan dia, ataupun dia dari segi proses dia mengumpul data, dan memberi tindak balas serta-merta. Maksudnya memang kajian tindakan ini boleh kita lakukan sebab dia boleh kita boleh apply pada waktu itu. Ini beza kajian pendidikan. Kajian maksudnya orang yang memang dia buat kajian menyelidik tentang berkaitan dengan pendidikan, dia terpaksa mohon kepada pihak sekolah, maksudnya dia terpaksa minta kebenaran, maksudnya contoh dia kena sekolah pula tengok kesesuaian dia. Tapi kajian tindakan ni, sebab kita memang macam saya nyatakan tadi, kita memang berada di dalam dengan murid-murid tersebut, memang kita boleh contohnya kita dah siap kajian tindakan tu, esok tu kita masuk kelas tersebut, kita buat terus je lah kan kajian tindakan, tak perlu untuk nak tunggu, sebab kita memang berhadapan dengan murid tersebut, dan tidak memerlukan masa yang panjang. Masa pun kita boleh tak perlu 3 bulan boleh lama pun kan. Kalau 2 bulan pun boleh, sebulan pun. Kalau saya dari segi pandangan saya prefer 2 bulan ke 3 bulan lah. Kalau sebulan tu sebab kita nak collect data tu, proses untuk mengumpul data, menginterpretasi data, memahami data tu kena ambil masa lah. Dia tak boleh lah kita rasa sebulan, nanti macam yelah, sebab kita kena ada masa juga untuk beri ruang. Kita intervensi kita tu mungkin seminggu, minggu depan pula kita sambung lagi intervensi kan. Janganlah kita buat modul, kita nak lunggukkan pada seminggu tu semua kan. Maksudnya murid-murid tu daripada awal pagi sampailah tengah hari
kita je ambil, maksudnya kita je bagi intervensi, lepas tu esok pula kan. Itu menyebabkan pressure ataupun tekanan kepada murid itu. Maksudnya dalam kita proses mengumpul data, melakukan proses menganalisis data tu, kita kena beri ruang juga kepada kita punya peserta, kita punya sampel, supaya dia ada masa minggu depan pula kita sambung. Minggu ni kita dah ambil 2 jam untuk beri intervensi kepada dia untuk menguasai topik tersebut. Minggu depan kita sambung lagi, kita bagi pula masa 2 jam lagi, ataupun lusa kita tambah lagi 2 jam. Itu lebih fleksi lah, janganlah kita, ataupun minggu depan lagi, ataupun seminggu lagi. Jangan kita nak cepatkan data kita tu, seminggu tu kita running kita punya kaedah kajian kita tu ataupun modul kita tu, yang kajian tindakan intervensi yang kita buat tu, supaya kita settle dalam masa seminggu. Dia boleh dari segi etika lah, dari segi kajian etika dia boleh memberi impact dari segi dapatan kita. Itu saya macam nyatakan, kalau ikut Chemist and McTaggart dia perlukan 6 bulan. 6 bulan saya tempoh masa yang paling ideal untuk kajian tindakan ni. Bagi saya dalam 2 bulan kita ikut Lewin lah. Lewin lebih cepat sikit. Sekarang cikgu ni dia nak dapatan tu cepat. Dapatan cepat tu kita boleh buat dalam 2 bulan hingga ke 3 bulan, dan menggunakan kaedah deskriptif, dijalankan dalam keadaan yang sebenar. Macam saya nyatakan tadi, kita berada di dalam kelas, maka kita akan berhadapan dengan sampel peserta kita. Sama ada kita nak hasil kajian kita secara kualitatif, kita nak bentangkan kualitatif ni adalah secara pemerhatian dan temu bual ataupun analisis dokumen. Maksudnya kita nak interpretasi kajian kita berdasarkan temu bual ataupun pemerhatian yang dilakukan selama 3 bulan, menunjukkan kaedah pendekatan modul kelam menjadi terang ni adalah satu kaedah yang baik untuk murid-murid menguasai topik di dalam subjek sirah. Contoh kita pemerhatian, kita kena huraikan pemerhatian tu bila berlaku. Pemerhatian kali pertama, pemerhatian kali kedua, pemerhatian untuk peserta 1, pemerhatian untuk peserta 2. Kita pemerhatian ni kita tak boleh buat dalam masa 1 hari sahaja, sekali sahaja. Kebiasaannya dia boleh berlaku dalam 3 kali, 4 kali ataupun sampai 8 kali kan. Pernah kajian tindakan yang pernah saya dapat, dia nak buat kajian tindakan guru-guru kepada guru-guru cemerlang. Maksudnya dia tahu bagaimana guru-guru cemerlang ni melakukan proses pengajaran ataupun apa yang menjadikan dia guru cemerlang. Dan memang dia ini kajian yang detail, dan maknanya dia berada dengan guru cemerlang. Maksudnya dia bukan hanya berada di sekolah, tapi dia balik ke rumah kan. Maksudnya mungkin dalam 2-3 hari nak tengok apakah amalan ataupun budaya guru cemerlang ni sampai dia punya tahap dia memang cemerlang. Kadang-kadang guru cemerlang ni mungkin dia cemerlang dari segi pengajaran, tapi di rumah dia ada tips-tips ataupun kaedah lain yang dia lakukan untuk menjadi guru cemerlang. Di rumah memang dia sambung buat kerja, ataupun dia buat study dulu, ataupun dia buat perancangan. Jadi ada yang buat kajian tindakan sampai macam tu. Boleh je, cuma kita tak ada masalah dari segi proses tersebut. Cuma kita mungkin 1 orang, 2 orang. Kita jangan ramai orang kajian guru sampel kita, sebab kita takut nanti dia akan menjadi kajian penyelidikan pendidikan, maksudnya kajian yang lebih besar lah. Jadi kita fokus seorang, kita nak tengok apakah amalan yang dia buat menyebabkan dia boleh menjadi seorang guru cemerlang. Itu ada yang, sebab kajian tindakan ni berbagai-bagai, ratusan ribuan yang buat kajian tindakan, dan sekarang pun saya rasa setiap hari orang buat kajian tindakan kan. Dan itu kalau kita menggunakan kaedah kualitatif lah. Maksudnya kita nak buat pemerhatian, kita nak buat secara temu bual. Kita cari 2-3 orang sampel, maka kita akan buat temu bual kepada dia, kita analisis dokumen dia. Kalau orang pelajar kita kena tanya dia, kita kena bersoal jawab dengan dia, kita kena buat pemerhatian kepada dia, dan kita kena analisis dokumen dia. Tengok ada tak kertas tugasan yang dia buat tu, ada tak nampak penambahbaikan daripada tugasan 1, tugasan 2, tugasan 3. Itu kualitatif lah. Tapi kalau kita menggunakan kaedah deskriptif, kita analisis secara
keseluruhan. Kita ini macam saya nyatakan tadi lah, kalau kita rasa ramai murid kelas kita 20 orang, 10 orang, 15 orang yang tidak menguasai topik sirah, contohnya tak satu topik sirah, topik tokoh-tokoh, jadi kita tak boleh buat secara kualitatif sebab dia akan ambil masa. Sebab kualitatif ni kita terpaksa buat, kita terpaksa soal jawab dengan dia, terpaksa tengok pemerhatian dia, terpaksa analisis dokumen dia, memang ambil masa lah. Kalau ramai kita boleh buat ujian secara deskriptif, kita hanya bagi instrumen untuk dia jawab, ataupun kita buat test, kita buat ujian satu, lepas tu kita dapat dapatan, kita buat pula ujian dua. Lepas daripada kita kenalkan intervensi kita, lepas tu kita analisis menggunakan frekuensi ataupun menggunakan peratusan, ataupun kalau kita ada kemahiran untuk menggunakan Excel, kita boleh buat secara mean. Kita dapat laporan mean berapa datanya kan, dan laporan ditulis dalam bahasa yang mudah difahami. Okey, dari segi penerbitan, kajian tindakan ni boleh kita hasilkan dalam bentuk buku, mungkin ni di peringkat pejabat pendidikan ataupun di peringkat sekolah. Sebab saya rasa sekarang ni dah ada ramai yang dah buku kan, ataupun boleh tulis dalam bentuk artikel. Sebab saya menerima kajian-kajian tindakan ni, sebab saya pun adalah ketua editor jurnal pendidikan di UPSI. Memang kita ada terima contoh-contoh kajian tindakan ni daripada guru-guru. Itu satu, dan jurnal ni dibaca oleh di peringkat antarabangsa, boleh sebagai kajian tindakan. Dan biasanya buku lah, maksudnya contoh kompilasi kajian tindakan daripada guru-guru pendidikan Islam negeri Perak, ataupun kompilasi kajian tindakan daripada guru-guru pendidikan Islam daerah Batang Padang, contoh kan. Dan benda tu boleh menjadi satu bahan bacaan kepada guru-guru lain. Dia akan follow je apa sebenarnya yang guru-guru lain buat. Sebagai contoh, dia apa yang dia boleh lakukan, mungkin dia next dia nak buat kajian tindakan. Dan buku ni boleh kita hasilkan sama ada nak buat secara ISBN ataupun tak nak buat ISBN, maksudnya general publication sahaja atau pulang. Itu boleh berbagai-bagai cara proses penerbitan dia, ataupun kita dalam bab dalam buku, jurnal ataupun bulletins, ataupun mungkin di peringkat PPD, JPN dia ada bulletin dia nak masukkan satu bahagian kajian tindakan daripada 10 muka surat, satu tu diberikan untuk penulisan kajian tindakan, boleh masuk situ. Dan penulisan modul dan pengkaryaan seni kreatif dan visual. Okey, ini saya rasa itu slide yang terakhir. Sebenarnya terima kasih kepada pihak unit pendidikan Islam dan pegawai-pegawai daripada unit pendidikan Islam PPD daerah Batang Padang, dan sebenarnya kepada PPD Hilir Perak dan Pekdis Cawangan Perak di atas jemputan ini. InsyaAllah nanti saya akan share template yang berkaitan dengan kajian tindakan kepada pegawai PPD Islam Batang Padang, untuk sebaran lah. Boleh kita gunakan template dan contoh penggunaan ayat, isi-isi penting ataupun konten kandungan yang boleh kita tulis dalam kajian tindakan tu. Lepas tu guru-guru, cik ustaz dan ustazah boleh hanya masukkan kandungan kajian tindakan sahaja. Saya akan berikan contoh dan saya akan berikan template. Boleh baca dulu, faham dulu, dan boleh masuk. Dan perkara yang penting untuk ustaz dan ustazah semua, ustazah dan ustaz jangan rasa saya buat kajian ni macam salah je kan, ataupun rasa macam betul tak betul kajian tindakan saya buat ni, ataupun kita rasa macam dia takut salah. Dia sebenarnya dalam kajian ni dia tidak ada istilah kesalahan, dia ada istilah penambahbaikan. Mungkin kita rasa apa yang ustaz dan ustazah buat tu adalah perkara yang betul, cuma kalau mungkin ada sedikit kesilapan tu kita tambah baik je. Jangan kita rasa dia kadang-kadang ni kerisauan dari si kesalahan. Kalau ustaz dan ustazah ikut templates, ataupun ustaz dan ustazah boleh generate, saya rasa dalam AI pun ada, dalam academic proofreading pun ada yang apps yang membantu kepada kajian tindakan. Tapi saya akan share template tu. Kita ikut template tu, dan macam saya nyatakan tadi, kalau objektif kita ada 5 orang, daripada 5 orang tu 1 orang sahaja yang menguasai
intervensi yang kita laksanakan itu juga dikira sebagai kajian tindakan, ataupun dia menambah baik ataupun dia tak mencapai objektifnya, cuma dia ada peningkatan dari segi itu juga dikira sebagai kajian tindakan. Dan itu adalah perkongsian saya pada hari ini. Di depan slide itu saya ada nombor telefon dan email saya. Jadi sekiranya guru-guru ataupun ustaz dan ustazah ada rasa tak clear ataupun ada confuse, sebenarnya kadang-kadang kita dengar ini lain daripada ketika kita menulis. Kadang-kadang bila kita mendengar ni kita rasa macam mudah fahamlah apa yang nak dinyatakan, tapi bila kita start menulis, itu yang kadang-kadang akan berlaku macam tak clear pula, terpaksa tengok balik, terpaksa revise balik. Kadang-kadang terasa macam dah mula-mula nak menulis tu macam dah faham semua apa, mungkin masa yang saya ambil ni sejam ke ataupun sejam lebih ke, terasa macam dah faham, macam dah ada pengetahuan bagaimana menulis kajian tindakan. Tapi bila tiba waktu menulis tu, kita rasa macam stuck, ataupun macam nak tulis apa, nak tulis guna ayat apa ya. Sebenarnya dalam kajian tindakan ni Ustaz Ghazal tulis je apa bahasa yang nak digunakan. Tapi jangan guna bahasa baku lah kan. Jangan guna bahasa lorat tak boleh lah. Bahasa baku. Cuma mungkin akan ada semakan, mungkin akan ada revise balik. Macam yang saya pernah kendalikan daripada BPI, dia akan ada 2-3 kali semakan lah. Semakan pertamanya mungkin dari segi kandungan, semakan keduanya mungkin dari segi proofread, penggunaan ayat-ayat yang digunakan. Tapi saya rasa ustaz dan ustazah ni memang ada keupayaan untuk menulis, cuma kita nak menggunakan istilah-istilah ayat yang digunakan lah. Kajian ini menunjukkan, mengembangkan ataupun mempertingkatkan. Kadang-kadang kita isu dia yang saya hadapi, dia susah nak jumpa ayat-ayat yang dia nak tulis tu. Tapi sebenarnya ingat, kajian tindakan ni bukan kajian akademik, dia adalah kajian penambah baik amalan pengajaran. Maksudnya kita macam slide yang saya share tadi, dia boleh kita tulis ayat apa yang kita tulis, ayat penggunaan ayat yang biasa sahaja, yang memang kita boleh gunakan setiap masa. Kalau kajian pendidikan, dia biasa kita menggunakan ayat yang akademik. Akademik ni mungkin kita susah lagi nak cari ayat kan. Tapi sekarang ni saya rasa lebih mudah sebab kita boleh generate AI, dan AI pun boleh bantu dari untuk proofread kita. Dan ada yang guna AI untuk bangunkan kajian tindakan dia. Cuma kita perlu revise balik lah dari segi ayat-ayat yang dia gunakan, perkataan, dan kita kena faham. Walaupun saya faham, ada yang menggunakan AI, ada yang menggunakan Jenny, ada yang menggunakan Set AI, ada yang menggunakan ChatGPT untuk bantu dari segi penulisan kajian tindakan ni. AI itu hanya sebagai jalan pantas, dia jalan pintas, dia bukan jalan dia adalah jalan pantas, bukan jalan pintas sebenarnya AI itu. Jalan pantas untuk kita menyiapkan kita punya kajian tindakan, tapi bukanlah pintas untuk kita contohnya kita kena sediakan kajian tindakan sebab kita nak hantar, kita buat ChatGPT je, kita boleh dapat dalam masa 2 jam kita dah boleh dapat satu kajian tindakan. Itu kita boleh gunakan AI, cuma kita kena revise, kena baca balik supaya dia selari dengan kefahaman kita, dan akhirnya kita boleh produce kita punya kajian tindakan kita tu, dan akhirnya dia boleh menambah baik dari segi amalan pengajaran kita yang sebenarnya. Okey, terima kasih lagi sekali kepada PPD Batang Padang, UPBT Batang Padang, PEDIS dan seluruh rakan-rakan guru pendidikan Islam. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. InsyaAllah mungkin ada lagi program-program susulan yang kita boleh bersama, dan saya mengucapkan lagi sekali terima kasih kepada semua yang sudi untuk mendengar perkongsian saya pada tengah hari dan petang ni. Moga-moga ada satu kebaikan yang kita perolehi daripada hari ini, dan boleh dimanfaatkanlah oleh rakan-rakan guru kita di seluruh negeri Perak dan Batang Padang khususnya, dan juga kepada yang terutamanya kepada murid-murid dan
komuniti yang berada di sekolah kita khususnya. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.